Dia perbezaan bila kita kata hari-hari saya main sukan. Lain. Otot yang dipakai adalah lain. Bila kita senaman, lain ototnya. Bercakap tentang sciatica tadi, dia macam mana gejala dia tu? Saya rasa mungkin ramai penonton tak tahu macam mana gejala sebenar sciatica ni sebenarnya. Okey. Atas dia tengah duduk tengok tu dia ada sciatica tapi dia tak tahu. Tak tahu. Yang dia tahu sakit pinggang. Okey, seketika ni bila kita duduk dia tak selesa, bila kita berjalan dia tak selesa. Banyak agak saya dapat pesakit seketika dan saya dah rawat hampir 300 orang lebih. Kebanyakan dah buat 3 kali rawatan dan selebihnya dan terus sihat selama 3-4 tahun, 5 tahun. Tapi bila diorang kembali kepada lifestyle sendiri, kembali sakit tu. Okey, seketika ni berpunca, ini ramai orang tak tahu. Semua orang ingat berpunca daripada pinggul, pada tulang belakang. Tapi seketika ni punca awalan dia adalah terkehel ataupun terseliuh. Seliu Terseliuh. Bukan punca, duduk lah. Bukan duduk. Punca dia terkehel sikit, terseliuh sikit je, tapi dia biar. Tapi kelamaan dia menarik. Punca bengkak pada urat keting ni. Itulah punca awalan seketika. Okey. Tapi kalau untuk yang banyak duduk ni, dia ada yang macam sakit belakang tu, biasa apa sakit dia? Slip disc. Slip disc lah. Slip disc lah. Paling common slip disc lah. Macam Grab, driver lori, orang duduk harian, dalam office kan, pejabat dia, tapi kalau pejabat dia ada 2 slip disc. Sama ada slip disc pada lambar ataupun slip disc pada tulang tengkuk ni. Itu pun slip disc juga? Slip disc juga. Yang bercakap tentang slip disc ni, sebab yang saya tahu sebab masa kalau katakan slip disc ni kadang-kadang mesti orang terkena ni bila tersalah duduk ke ataupun tersalah kat barang berat. So duduk pun boleh kena? Boleh. Sebab tu yang kena faham. Bila duduk lama, kita kena tengok habit dia. Kalau habit dia pun ada dompet, ada mengiring, lama-lama otot kiri kanan ni weakness. Bila otot ni weak, dia akan tarik. Bila dia tarik, dia akan keluar. Tu yang kita kena ubah sebenarnya, cara kita punya pergayaan hidup, pemakanan kita. Dia banyak faktor itu. Lain orang, lain kondisi dia. Tapi sebenarnya okeylah, kalau ikutkan pada ni sajalah saja pandangan kan. Kalau dari segi duduk tu sebenarnya berapa lama untuk kita duduk lepas tu bangun? Maknanya tak adalah straight direct duduk je untuk mengelakkan daripada gejala-gejala ni. Biasanya berapa jam sepatutnya duduk? Duduk ni selalunya standard orang akan buat 4 ke 5 jam lah standard. Tapi tengok pada faktor. Kalau kita ni jenis workout, selepas workout ke ada buat senaman ke, dia perbezaan bila kita kata hari-hari saya main sukan. Lain. Otot yang dipakai adalah lain.